Ada penyimpan emas saya tanya, kalau simpan RM300 sebulan, berapa lama yang diperlukan untuk kumpul 20 gram emas? Jawapannya bergantung kepada harga emas semasa. Namun, kita boleh anggarkan berdasarkan sejarah harga emas yang menunjukkan kenaikan purata sekitar 10% setahun. Dengan simpanan RM300 sebulan, tuan-puan boleh capai 20 gram emas dalam kira-kira 35 bulan ataupun hampir 3 tahun. Jika rasa tempoh itu agak lama, tuan-puan boleh tingkatkan simpanan kepada RM500 sebulan. Dengan jumlah itu, tuan-puan boleh capai sasaran 20 gram dalam lebih kurang 20 bulan. Setelah cukup gram dalam akaun Gap, tuan-puan boleh keluarkan dalam bentuk gold bar 20 gram untuk disimpan sendiri dalam tangan. Dengan akaun Gap, tuan-puan bebas untuk menabung emas mengikut bajet tanpa sebarang komitmen. Tuan-puan boleh menabung harian, mingguan, bulanan ataupun sekali setahun. Namun, yang paling penting adalah konsistensi. Bukannya tengok kepada jumlah simpanan yang besar. Jika tuan-puan berminat untuk mulakan simpanan emas sebagai perlindungan masa depan, boleh rujuk pin video tutorial di profil saya. InsyaAllah, saya bantu sebaiknya.